aku rasa aku mau cari botol yang, tapi botol banyak sudah. Sekejap, kita tengok-tengok dulu apa yang ada. Malulah mau rekod. Jumpa makcik. Okay, hai semua. Actually kita orang tengah berpecah dalam Eco Shop sekarang ni, nak cari barang untuk sesi pertukaran hadiah malam ni. Sumpah tak tahu nak beli apa weh. Tengok ah, lorong apa yang aku masuk tak tahu. Ya apa lah. Hai guys, so saya sekarang dekat kedai lah kan. Sekarang ni kita orang berpisah dengan kawan-kawan, sebab kita orang ada buat satu game. Kita orang kena bagi hadiah random, tak kisah hadiah apa-apa, kena bagi antara satu sama lain. Saya tak tahu nak bagi apa. Saya akan mencari dan comel-comel hadiah ni. Bye-bye. Kita nampak Mira sedang mencari. Jadi dah nampak dah, tapi guys, I decide untuk keluar daripada Eco sebab dia memang murah, tapi nak tahu mau beli apa. So aku mau try beli barang dekat kedai-kedai hot market tadi. Okay, bye. Ni guys, sekarang saya di Hot Place Market. Sorry lah terlampau lalai cari hadiah sampai lupa mereka. Tapi sekarang yang saya jumpa, alamak, comel. Ada 4. Dan sebenarnya mau beli yang ni lagi. Baju hujan, tapi baju hujan tu macam tiada size, so takut ada yang tak muat. So setakat ni maybe aku akan bagi cekak yang comel ni. Okay, kejap baik. Aku beli dekat ni hot market ni. Tadi mau beli sangkam cekak, tapi macam boring, so I buy this. Dan aku pun suka juga. Dia bag bolehlah lebih budget sikit, tapi tak apa sebab puas hati, cantik kan. Okay, bye. And I think I'm the first one yang siap. Okay, bye. After 1 jam 2 jam berhabis dia bershopping. Cuba teka apa? Makanan. Kami sudah sempat berkela di sini ya guys. Satu orang lagi tidak jumpa. Ditapuk. Ditapuk. lambatlah pengarah ni. Cincah. Tengok ke? Tengok apa? Wah. Ini yang panjat-panjat. Yang di sebelah sana kereta-kereta F1. Wah, besar jugalah sampai sana. Oh, ni. Oh, sinilah yang Korea mimi tu. Ni lah ni.
sebab lepas ni kami mau pergi hotel. Ada berapa tu? Okay, sila screenshot. Okay, bye. Ini vlogku boleh full. Handphone ni untuk di sini je. Belum lagi malam. Kami mau pergi ni sebenarnya tapi 68. mahal guys. 68. Tidak berkenan di hati dan bajet. Cik, padahal sewa hotel. Bajet apa? Pasti kan mau pergi hotel. Tadi kami sudah beli barang. Okay, bye. Jumpa di hotel. Hai, sekarang jam 2 jam 4. jam 4. Sekarang kami sudah Padahal sampai. kita dah booking pukul 3 check in. Apa tu? Apa namanya? Hotel. Hotel Alipik, Malaysia. Lepas ni naik kereta sekejap. Lepas tu jalan sampai malam. Lepas tu nanti baru. Korea lah. Yalah. Lepas tu maybe pukul 8-9 balik untuk aktiviti di dalam bilik. Cik. Ya. Okay, bye. Yang dua orang tengah apa tu? Dia dalam Ambil kunci. Kami sini jap. Malas tak mau naik. Cik. Okay, bye. Nanti kita room tour. Tentang runtur. Hai. Comen. Kita belum ada OOTD. Kita belum ada OOTD ni. Tingkat berapa? 5. Okay. Wah, healing Angkat ni ya. healing sampai ke London. Sekarang kita dah belajar di Cambridge. Tingkat berapa? 5. Okay, mari kita. Okay, baik. Macam bilik karaoke. Ada 9. Kita akan menuju ke bilik untuk buat room tour. Lama sekali. Siapa yang bising tu? Oh, hujung sekali. Ya, masuk dulu. Okay, seperti biasa kita ada tempat gantung baju, tempat minum, TV. Hai. Yang paling penting cermin. Cermin ada 2. Cantiknya. Okay, view-nya. Oh, view yang tadi di depan guys. Tapi tak apa. Ini mesti bising ni. Weh korang, kalau tak ada station pun tak apa lah. Mira. Ya. Tengok ada tu, cerita malu. Janganlah situ. Kau ni memburukkan video YouTube. You yang rakam ke sini, you boleh rakam ke sana tau, view. View lambat-lambat kenapa? View paling cantik. Tereng. Yeah. Lepas tu ni tandasnya. Aku malas mau edit so kita masukkan jap. Hai. Jom bagi Okey juga lah. Tapi tak besar sangat. Dan penghuni-penghuni di dalam ni 1 orang, 2 orang, 3 orang. Ni kan kita kena main apa? Oh, Dedek siapa di sini? Siapa di situ baru siapa tidur bawah. apa namanya tu nanti? Macam kesian. Oh, buka hadiah boleh lah sama ada di kerusi atau di Sebab kita bayar tidur bawah. kita boleh letak Aku tak boleh masuk sini. Aku kena belakang. Di sini. Tada! Okay, bye. Lepas ni, lepas ni kami mau pergi jalan. Macam apa? Tiba-tiba malu. Okay, pengarah sila cakap sesuatu. Bilik ni murah. RM117. Hari tu kita orang pergi Euro Hotel RM150. Deposit RM50. Buruk gila. Ini RM113. Lawa dah. Cik. Aku tak expect dia punya harga murah tapi lawa. Faham tak? So, apa aktiviti kita lepas ni? AJK aktiviti? Sampai sini nanti kita akan pergi Tasik Titi Wangsa. Okay. Kita jalan area Tasik Titi Wangsa tu. Alright. Lepas tu malam baru kita buka hadiah. Kita tukar hadiah. Sambil tengok movie. Cuma TV-nya
Nanti lah. Aku betulkan. Nanti tanya lah di bawah tu kan. Mm-mm.